tarik subsidi supaya kerajaan boleh bayar hutang. Nampak? Sekarang saya tanya dengan korang, hutang negara bertambah ke berkurang? Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, berapa banyak ada naik hutang negara ni? Naik ke kurang hutang negara ni? Saya tanya korang ni. Bertambah mendadak tau. Siapa punya kerja? Anwar Ibrahim. Dia supaya banyakkan hutang. Bila dah banyakkan hutang, IMF bagi cadangan, tarik subsidi supaya boleh bayar hutang. Dia nak kita ni semua, rakyat, percaya, oh hutang banyak, jadi kita kena tarik subsidi. Zaman Tun Mahathir, ada hutang? Ada. Tapi ada tak rakyat dibebankan? Tak ada. Kenapa Tun Mahathir dulu macam-macam pembangunan buat, tapi rakyat tak terbeban? Cuba kita fikirkan perkara ni. Satu-satu subsidi tarik. Ini adalah dasar dan polisi IMF. Hutang meningkat, Anwar meningkatkan hutang. Dasar dan polisi IMF ini diambil, tarik subsidi. Anwar ni tak pandai apa, dia sastra. Dia Shakespeare, sembang, boleh lah. Tapi ekonomi dia tak pandai. Saya pun tak pandai, tapi kita ni membaca, kita tengok keadaan dan tengok sejarah macam mana Tun Mahathir merintah dulu. Tun Mahathir bagi tahu dia pun tak pandai juga, tapi dia belajar lah, cari orang yang pandai. Masalah kau tengok Anwar Ibrahim, dia nak dengar cakap siapa? Kau tengok Anwar Ibrahim, dia boleh dengar ke cakap orang lain? Mana ada dia dengar cakap orang? Dia tak dengar cakap orang, dia rasa dia lah terpaling. So now dasar dan polisi IMF, kita akan lebih teruk ke depan ini kalau Anwar ni masih kekal sebagai Perdana Menteri. Ya, dia akan lagi teruk. Dan Anwar pun tahu, dia pun tak lama dah. Jadi sebelum habis ni, dia kena bumi hanguskan negara ni. Inilah dipanggil teknik bumi hangus. Bumi hangus ini, dia bakar semua. Now, dia sedang berlaku dalam negara kita. Sama ada kau sedar ataupun tak sedar, Anwar sedang melakukan teknik bumi hangus dalam negara ni. Ni, Anwar ni. Sebab apa? Sebab Anwar adalah sebahagian daripada New World Order. Bila kita cakap New World Order, orang kata, apalah dia ni merepek. Ini bukan konspirasi. New World Order ni, dia ada boneka setiap negara ni. Kau kan lupa ke masa Covid dulu ni? Kau lupa ke masa Covid tu satu dunia lockdown apa semua? Tapi sekarang kalau tengok Covid, apa Covid, apa bagaimana? Ada korang ambil part ke? Saya tanya korang. Saya tanya korang, masa Covid dulu semua takut sampai adik-beradik bergaduh dengan mak bapak. Adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik, kawan-kawan, saudara mara, pulau memulau. Masa Covid ni, semua takut matilah. Bagi contoh vaksin, 1, 2, 3. Negara ni saya dah cerita dah, dia nak negara ni aset. Tambah pula Anwar dah hilang sokongan, dia dah tak lama dah ni. Jadi sebab tu dia orang sekarang blok ni. Jadi kenapa subsidi tarik ni? Sebab nak bagi kita marah, nak bagi kita mengamuk, nak bagi kita meroyan. Ni rakyat ni. Apa? Ingat tak macam waktu Tun Mahathir menyelesaikan krisis ekonomi 1997? Apa yang Muhammad Khalid Yaakob bagi tahu? Apa ingat? Muhammad Khalid Yaakob kan kita minta bantuan dia pasal isu ekonomi ni betul. Betul tak pinjam dengan IMF? So macam mana nak selesaikan? Apa Muhammad Khalid Yaakob? Anwar dah bawa IMF dah. Anwar nak pinjam IMF dah. Masa tu dia berdigong kan. Muhammad Khalid Yaakob tanya dengan orang IMF tu. Bila tarik subsidi, interest naik. So Muhammad Khalid Yaakob bagi tahu ini akan membebankan rakyat. Apa yang IMF bagi tahu? Let's blood in the street. Biarlah bertumpah darah sekalipun lantar. Ni Anwar ni baruah kepada IMF. Nak bukti apa lagi? Kau pergi tengoklah, IMF dah ada office dekat MOF. Ahmad Mazlan siap upload gambar lah dulu. Korang lupa ke? So inilah keadaan yang berlaku hari ni. Jadi kita tengoklah, dia tengah buat bumi hangus kan. Sabarlah banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Sebab tu kunci dia adalah penyatuan orang Melayu. Kita
kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Kalau Anwar punya misi ni gagal, kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Dan dia tahu pilihan raya ni. Dia tahu dia akan kalah. Sebab itulah dia akan go kepada darurat. Okey, jadi ada beberapa topik dah saya dah kongsikan. Laju malam ni. Anwar boneka New World Order. Akuan bersumpah Yusof. Korang dah baca belum? SD Akuan bersumpah. Okey. SD Akuan bersumpah ni, kalau kau tipu, kau boleh didakwa di mahkamah. Yusof Rota buat laporan polis. Kalau dia buat laporan polis palsu, dia boleh didakwa di mahkamah. Yusof Rota tak didakwa kerana buat SD Akuan bersumpah. Yusof Rota